Aku ada beli ni tau, bekas-bekas macam ni tau. So bekas macam ni function dia untuk aku nak letak kopi lah. Kopi-kopi yang aku buat semua kan, aku nak letak dekat bekas macam ni. So korang tahu tak dekat mana aku nak letak benda ni sebenarnya Jadinya tempat yang aku nak letak bekas-bekas tu adalah benda ni lah. So benda ni sebenarnya bagi aku agak function juga lah. Selain dia bagi macam ada partition dekat tempat korang buat kopi ni, jadi kita pun tak adalah macam bekas-bekas ni bersepah kan. So aku rasa benda ni agak function juga lah kepada siapa-siapa yang selalu buat kopi dekat rumah. Jadi bila ada benda ni, dia nampak kemas tau tempat korang. Lagi satu, korang nak ambil pun agak senang juga lah. Tengok macam ni kan. Jadi korang nak guna, nak ambil, jadi agak senang lah. Tinggal tarik-tarik je. Okay. So kepada siapa-siapa yang dekat rumah dia ada buat kopi apa semua, nak bagi nampak lagi kemas lah ruang korang buat kerja tu, better korang ada satu lah benda yang macam ni, yang aku rasa agak kemas untuk aku. Dan mungkin kalau korang letak dekat tempat korang punya buat kopi pun akan rasa kemas juga. Okay. So kalau korang nak dapatkan benda ni, harga dia tak adalah mahal pun. Korang boleh tengok dekat bawah.